jualan ikan sayur-sayur segar ni. Okay geng, kita dah sampai dekat Kuala Berang di Hulu Terengganu lah. So sekarang kita berada dekat stesen KB Central, Kuala Berang Central. So dekat sini ada pasar tani pagi ni. So kita singgah sekejap dekat pasar tani. Station ada mi sup, chicken chop, bakso, ramen. Banyak sayur-sayur, ulam-ulam, kelapa. Ini jualan ikan kering, ikan bilis. Pisang, sayur banyak. Tempoyak. So, banyak sayur-sayur segar kan. Pasar tani. Kudu. Limau. Ada burger tak? Banyak kita tengok mana? Oh, besar lagi. Sebelah sana pun ada lagi. Oh, sebelah sana. Oh, yang ni ada jual pakaian-pakaian. Aksesori. Okey. Rasa dah hujung-hujung ni dah nak tutup kot. Mungkin pagi tadi, kalau awal-awal pagi tadi lagi banyak rasanya. Yang belah-belah, terutama yang belah-belah laut tu. Yang ni seluar baju apa semua ada dekat area sini. Pakaian bandel. Oh, belakang ni pun pasar lah.
Okey, Pasar Besar Kuala Berang. Jom kita tengok kat Pasar Besar Kuala Berang pula. Ayam dan daging. Yang depan sana tu bahagian sayur. Sebelah sini bahagian ikan. Yang bahagian ikan aku rasa banyak diorang meniaga dekat pasar tani tu. Tinggal yang kat sini kebanyakannya yang bahagian ayam dan daging. Jom kita sambung meninjau ke arah pasar tani. Okey, yang ni ada jual sayur juga. Walaupun dah pukul 11 pagi tapi boleh kata still masih meriah lagi lah. Okey, yang ni Pasar Besar Kuala Berang. Pasar Besar Kuala Berang ni besar ke? Sampai belah sini. Ingatkan yang ujung sana ke tadi. Wah, dia dapat kotak dah. So pasar tani ni berada dekat jalan besar di hadapan Pasar Besar Kuala Berang. Jadi kurang dalam 100 meter ni lah. Ada 2 layer. Agak besar juga lah. Ramai juga yang dah mula berkemas-kemas. Selesai berniaga. Paket dikukus. Ayo. Ni air dia jauh. Biar ni. Sini. Ah, ni apa ni? Okay, kita dah cover satu round pasar tani Kuala Berang. So lepas ni kita akan pergi sarapan melangkap makan tengah hari lah kat area-area sini. Jom. Download Quran tulisan tangan dan produk digital lain secara percuma. Hanya scan QR code di skrin sekarang. Dan kalau anda terdetik untuk letakkan sertifikat harga pada setiap produk,
Kami amat menghargainya sebagai semangat untuk kami terus berkongsi. Kalau rasa bermanfaat, sudi-sudikan subscribe dan beri sokongan kepada channel kami. Terima kasih.